Kadang-kadang sakit hati juga kan, orang-orang cakap macam tu kan, baik beli rumah ni, baik beli rumah tu, baik beli. Geng-geng baik beli ni kan. Tapi bila tanya balik ada rumah ke tak ada. Sekurang-kurangnya saya ada rumah. Korang tu? Itulah respon Aiman Tino apabila ada beberapa netizen yang meninggalkan komen jahat mengenai rumah barunya yang sedang dibuat. Ada yang berkata Aiman ini sudah tidak mempunyai pendapatan sehingga terpaksa membeli rumah di Kuala Kubu Baru. Hei, apa yang jahat sangat ni? Aiman berkata dia habiskan ratusan ribu untuk renovate rumah je tau. Siapa yang kata Aiman tu dah tak ada tawaran nyanyian? Dengar jawapan Aiman ni. Sekarang ni kalau nak bandingkan dengan yang dulu tahun 2016, 2017 memang jauh beza lah. Tapi masih lagi Aiman Tino dalam industri masih disebut-sebut lagi bagi saya nampak macam tu sebab dekat Food Festival saya masih lagi aktif dekat sana. Kita nampak sekarang ini tengah sibuk dengan rumah Aiman, progress rumah. Okey, rumah saya kan sebenarnya dah 80% dah siap. Cuma kita nak masuk barang untuk perabot saja. Dan okey lah bagi saya, tak ada masalah apa-apa. Saya pun rasa kalau tak ada apa-apa halangan dalam bulan 1 kita akan pindah kat sana lah. Sebab mula-mula wife saya tak setuju bila saya beli rumah kat sana. Tapi sekarang ni bila kita dah pujuk dia, kita dah tunjuk progres rumah tu dah cantik daripada rumah buruk. Orang kata rumah busuk kan, sekarang ni dah cantik. So okey lah, dia pun dah boleh terima lah bulan 1 ni insyaAllah. Kenapa dia tak terima? Sebab jauh daripada asal usul dia. Sebab dia lahir di bandar KL. Lepas tu bila saya beli rumah tu dia okey lagi, dia tak bising. Okey, itu saya decide nak duduk situ. Dia terus macam dah lah sebelah rumah family, dia kata kan, dekat dengan family. Mula-mula lah, tapi sekarang ni alhamdulillah okey dah lembut dah. Aiman, bila kita tengok progress dekat rumah Aiman tu kan, lepas tu ada pula yang komen-komen jahat yang mengatakan kenapa bukan main jauh lagi rumah kalau selebriti tu kan. Selebriti lain dia kata dekat tengah KL. Kenapa show dah kurang ke atau macam mana, tak cukup ke? Aiman jelas. Okey. Bagi saya sendiri sebab selama saya berkahwin dengan isteri saya dah duduk kat Bangsa dan saya dah nampak sendiri environment KL dengan Kuala Lumpur Baru ni agak berbeza bagi saya. Sebab saya dah dibesarkan dekat Kuala Lumpur Baru yang tak ada jam, tak ada malam-malam tak dengar bunyi horn kereta, horn motor laju-laju apa semua tak ada. Tapi bila duduk dekat bandar ni kita ada rasa macam tak selesa. Tapi kita tak adalah nak terus macam mana nak cakap, nak terus duduk dekat situ, tak. Sebab bagi saya sendiri, saya nak merasa juga duduk dekat tempat orang. Macam saya sekarang ni memang duduk dekat kawasan isteri saya membesar. Lepas tu dah 2 tahun. So sampai masanya dia kena rasa pula duduk dekat luar bandar macam mana. Itulah saya punya pandangan saya. Sebab selesa. Bagi saya memang keselesaan tu yang paling penting. Dan juga untuk membesarkan anak-anak nanti. Anak-anak kalau ada nanti, saya rasa Kuala Kubu lah tempat yang dan sesuai untuk membesarkan anak dia. Apa pula respon Aiman kepada komen pedas netizen ini, Aiman? Kadang-kadang sakit hati juga kan, orang-orang cakap macam tu kan, baik beli rumah ni, baik beli rumah tu, baik beli. Geng-geng baik beli ni kan. Tapi bila tanya balik ada rumah ke tak ada. Sekurang-kurangnya saya ada rumah. Korang tu? Ada ke tidak? Ada ke tidak kan? Itulah dia. Apa-apa pun saya selesa dengan environment kat Kuala Lumpur dan saya rasa berbaloi dengan harga saya beli tu. Dengannya ratusan ribu you habis dia. Lebih kurang lah renovation saja cecah 100,000 lah.